KPDN Johor mencatatkan 354 kes bagi pelbagai kesalahan menerusi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan melibatkan 3 siri perayaan tahun ini. Pengarahnya, Lilis Saslinda Purnomo berkata ia melibatkan perayaan Tahun Baharu Cina, Hari Raya Puasa dan Deepawali dengan keseluruhan 1,233 pemeriksaan dilaksanakan di kedai runcit dan borong. Lilis Saslinda berkata kesalahan utama iaitu tidak meletakkan tanda harga berwarna merah jambu merekodkan jumlah tertinggi dengan 343 kes. Kesalahan lain yang dikesan termasuk 6 kes tidak meletakkan tanda harga dan 5 kes harga barangan melebihi harga kawalan. 343 pasal pink tag yang merah jambu tu je. Dia orang tak letak. Okey, seterusnya tiada tanda harga. Of course, itu memang satu kesalahan lah. Ya, maknanya tidak mempamerkan tanda harga. Dan seterusnya juga, ada juga peniaga yang telah meletakkan harga lebih daripada harga kawalan. Sementara itu, SHMMP Christmas yang berkuat kuasa Selasa sehingga 27 Disember di Johor melibatkan 9 jenis barangan. Pelaksanaan skim kawalan harga itu disusun berdasarkan keadaan semasa bagi mewujudkan situasi menang-menang antara pengguna dan peniaga.